Kau ni tak hormat aku langsung. Yang abang gelojoh sangat pergi serang perempuan tu kenapa? Kan kita dah plan semua ni abang. Yes, kita plan. Tapi plan kita tak menjadi kan? Kau kata kau akan dapatkan Rizky. Tunggu kau dapatkan Rizky. Tunggu dia jatuh cinta dengan kau. Pandang kau pun tidak! Bang, sabarlah bang. Sikit je lagi abang. Nak sabar apa lagi, Sampai Along tu bunuh aku? Along? So selama ni abang minta duit dekat Mami sebab abang berhutang dengan Along abang? Abang buat apa abang dengan duit-duit tu? Judi? Kau tak tahu apa, Dian. Kau diam! Abang, dengan cara abang macam ni, tak guna pula laki bini tu cerai pun Amara tu tak nak tahu dengan abang. Dia tak terima abang. I don't care! Rizky, kalau Rizky datang sini nak tuduh Mak Ngah yang bukan-bukan, baik Rizky balik. Saya yakin Mak Ngah tahu Afiq sembunyi dekat mana. Bagi tahulah Mak Ngah. Afiq dah buat salah dekat syarikat. Sekarang ni kacau isteri saya pula. Mak Ngah nak terus sembunyikan dia ke? Rizky, sejak bila pula Rizky dah jadi ahli nujum ni, Lebih baik Rizky balik, jaga isteri Rizky dengan Umi tu lagi berfaedah. Pergi balik. Balik! Nah. Kau dah bayar bilik ni Dah. Berapa lama kau ambil? Seminggu. Kalau macam tu, dalam seminggu aku nak kau dapat Rizky. Ish, yang kerja keras ni. Habis kenapa kau bayar bilik ni seminggu je? Kau nak aku duduk tepi longkang? Abang ni memang tak dicakap elok-elok kan? Cik nak marah je kan? Dian, aku dah tak ada time. Dia Along tu dah pasang budak-budak dia. Aku tak boleh keluar pun daripada sini.